Langit gelap berterabur bintang, bintang bersinar tanpa cahaya. Walau ternama tetap gemilang, mari dengar bicara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kata orang, tak kenal maka tak cinta. Jadi, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama yang diberi tanpa diminta, Muhammad Aidin Naim bin Muhammad Esam. Saya berumur 16 tahun. Saya merupakan salah seorang murid di Sekolah Menengah Kebangsaan Tenang Station yang terletak di Segamat, Johor. Kod sekolah saya ialah JEA 7033. Tujuan video ini dirakam adalah untuk memperkenalkan serba sedikit berkenaan sebuah buku yang bertajuk Hijrah Hati. Semakin jauh kau berjalan, semakin nampak Tuhan. Buku ini telah diselaraskan oleh Syahrul Zaman Luqman dan juga Hairunisa Hamzah dan telah diterbitkan oleh penerbit Bondenau Resources. Terdapat 247 halaman muka surat daripada naskah ini. Karya ini merupakan salah sebuah karya motivasi Islamik yang menghimpunkan kisah, renungan dan nasihat kepada para pembaca. Terdapat 43 buah kisah yang diceritakan oleh para penulis di dalam buku ini. Kisah popular yang terdapat di dalam karya ini bertajuk Apabila Si Bisu Bersuara karya Bondenau dan Rumah Kecil Jiwa Besar karya Hairunisa Hamzah. Para penulis menekankan bahawa perjalanan menuju Allah adalah satu perjalanan yang sunyi, namun terdapat keindahan di akhir perjalanan. Tamsilnya, di dalam kisah Apabila Si Bisu Bersuara karya Bondenau, beliau telah menceritakan tentang kisah seorang gadis nakal yang telah jatuh cinta kepada sebuah buku agama milik kakak kawan serumahnya. Buku yang tampak biasa-biasa sahaja, namun tiada yang mustahil apabila Allah telah gerakkan hati seseorang untuk melakukan perintahnya. Tiada siapa yang mampu menepis keinginannya untuk membaca buku tersebut. Dalam kisah ini juga, terdapat satu hal yang paling penting dalam hidup mati seorang manusia yang menentukan syurga nerakanya, yang menentukan bahagia tidaknya dia. Inilah hal yang paling penting dalam kehidupan seorang khalifah seperti yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Ketahuilah bahawa pada jasad itu terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Jika ia buruk, maka buruklah seluruh jasadnya. Ketahuilah bahawa ia adalah hati, iaitu jantung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seterusnya, antara mesej yang terdapat di dalam buku ini ialah istiqomah lebih penting daripada perubahan secara drastik dan doa kepada Allah merupakan senjata yang sering diabaikan oleh manusia. Peristiwa dari buku ini telah mengajarkan kita untuk sentiasa bermuhasabah diri, bukan kerana ingin menjadi lebih baik daripada orang lain, tetapi untuk kita menjadi lebih baik daripada diri kita yang semalam. Pembaca berumur 13 tahun ke atas boleh memiliki buku ini untuk memperbaiki diri, mencari ketenangan yang sebenar ataupun memulakan perjalanan hijrah secara perlahan namun pasti. Rendang buluh di tepi titi, tempat si kumbang mencari madu. Andai ada tersilap budi, mohon maaf seadanya dulu. Bunga melati harum semerbak, dipetik elok di pagi hari. Terima kasih saya ucapkan. Semoga kita sentiasa diberkati. Sekian bicara buku daripada saya. Terima kasih.